Seorang wanita mengalami detik cemas apabila beliau dilanggar sebuah pesawat ringan saiz Mi-172 di ruang udara berhampiran Gunung Schmittenhee, Austria ketika menjalani aktiviti luncur di udara. Kejadian berlaku di udara berhampiran Sir ANC di utara Austria pada Sabtu, 24 Mei 2026 sekitar jam 1.15 petang waktu tempatan. Wanita itu dikenali sebagai Sabrina, 44 tahun. Beliau sedang menjalani aktiviti meluncur. Ketika itu kameranya sedang merekod aktiviti perjalanannya di udara, namun sebuah pesawat Cessna 172 yang turut berada di laluan sama melanggar kanopinya. Dari kejadian itu, Sabrina berpusing di udara dan mengambil tindakan pantas melepaskan diri dan membuka payung terjun simpanannya. Keadaan mangsa didapati selamat. Beliau berjaya mendarat di kawasan hutan dan diselamatkan oleh pasukan polis. Unit keselamatan itu membawanya menggunakan helikopter. Sabrina hanya mengalami luka ringan serta lebam.